Motor NVAC ni datang ke bengkel sebab kan tak boleh hidup. Dan dia keluar error code 12. Owner dah pening kepala, tak boleh nak buat apa dengan ending hantar ke bengkel juga. So hari ni kebetulan aku dekat Dana Garage supaya aku nampak ada sebiji motor NVAC yang baru hantar. Motor tak boleh nak hidup. So aku pun kebetulan aku tengah free. So aku pun tolaklah motor ni ke dalam untuk nak buat. Kalau error code 12 ni sebenarnya ramai player NVAC yang kena. Mesti ingat ni masalah TPS lah, coil lah, apa semua macam-macam. Sebenarnya kadang-kadang motor injection ni korang tak boleh nak jangka. Tak semestinya error code yang dia keluar tu ialah tepat. Jujur kadang-kadang korang pun kena troubleshoot sendiri. Sebab tak tepat pun error code 100%. Boleh jadikan panduan tapi bukan sebagai percaya 100%. So ini kita kena troubleshoot satu persatu macam kes motor ni. So benda pertama kita buat check ialah dia check battery voltage dia sebenarnya. So nak check battery senang, kau buka je bahagian seat battery NVAC dekat bahagian depan ni. Ni confirm owner lelaki sebab apa receipt penuh dalam box ni. Ni kau tengok duit shilling lah, Allen key lah. Kalau perempuan confirm penuh dengan kasut je kan. Jadi nak check voltage bateri ni senang je, kau pakai voltmeter and then kau cabut je cover bateri ni and then kau cocok je. Kalau nak bacaan bateri ni simple lah. Kalau macam sekarang nak try banyak kali motor tak hidup, kalau maksudnya dalam 12 lebih 13 lebih itu maksudnya normal lah sebenarnya, tak ada masalah pun untuk bateri yang agak kong ni sebenarnya. Jangan sampai bateri dah sampai dah 9, 8 tu maksudnya bateri masalah. So nak kena check balik. So aku check ni bateri 12 lebih dah, kadang bateri ni agak lemah sebab kita try start banyak kali. So kategori normal. So bukan isu bateri masalah motor ni. And then kedua paling penting dulu, kita try dulu FID dulu. Motor injection kau try FID dulu apa-apa kalau motor tak hidup. Kau luck korang baik, korang boleh jumpa apa solution dia, error apa yang keluar, and then kau terus tembak dekat bahagian masalah. Tapi satu benda kau kena tahu, tak semua korang FID kau akan jumpa apa masalah motor korang. Itu normal. Jadi macam kes motor ni, benda pertama aku nak tahu apa error keluar dekat motor ni. But pun istill standard. So kita FID dulu. So cara nak FID simple lah. Kau pilih untuk motor ni model Yamaha and then kau diagnose. Tengok error apa yang keluar. Tapi malangnya dia keluar PP08 not defined lah. Maksudnya mesin ni pun tak boleh nak detect apa error yang keluar dekat masalah motor ni. So terpaksa lah kita buat troubleshoot satu persatu. Sini aku ajar korang lah macam mana apa yang kita buat biasanya. Jadi sebelum tu macam biasa lah, nak buka motor aku perlukan bekas panah. And then perlukan bekas tray untuk aku nak letak skru-skru apa yang aku cabut aku letak kat dalam tray ni. Aku tak nak bersepah, takut tersepak nanti. Skru ke mana, apa semua ke mana. Aku main rembat je siapa punya bekas panah ni. Bising diorang. Tak boleh nak buat kerja. Bila aku datang mesti aku rembat orang bekas panah. So benda pertama kita check ialah of course lah soket wire coil magnet. And kau tahu lah motor NVAC terkenal dengan masalah soket coil magnet tu terbakar. So benda pertama kita akan check tu dulu. Tengok apa condition soket dia. Sama adakah dah start terbakar ataupun dah terbakar tapi tak nampak. So kita nak kena buka satu persatu. Jadi sebelum tu motor-motor yang pakai cover set yang dah buka ni, kita letak setempat dalam bakul motor khas masing-masing. Kau akan nampak bakul-bakul masing-masing ni, satu bakul satu motor masing-masing dah penuh dah sebenarnya. So kita try cabut dulu soket coil magnet. So bila kita dah cabut soket coil magnet, aku perasan aku tak ada nampak pun kesan terbakar. So memang tak ada. So aku tak rasa datang masalah pada soket coil magnet. Aku tengok elok je lagi. Tak apa, kita pergi ke bahagian api pula kita check. Jadi sebelum aku pasang, aku cuba dululah gosok bahagian soket dia ni. Kok ada yang kesan yang terbakar, aku tak perasan. Tapi bila aku dah gosok sikit, aku try on kunci, start still tak boleh lagi. So bukan datang bermasalah coil magnet lah. So kita pergi ke bahagian api. Jadi sebelum tu memandang aku dah terlampau banyak try on off motor ni, try cuba ke hidup motor, bateri pun dah nak start kong. So aku charge dululah. And dia pakai bateri spare dulu untuk buat sementara. So kita check bahagian api dulu. Benda pertama aku check ialah wire coil plug dia dululah. Bila aku dah cabut wire coil plug dia, bila aku try start, tengok api cantik macam tak ada masalah. And then aku check keduanya bahagian kepala plug pula. Kepala plug pun okey, tak ada masalah. And then kita check bahagian plug. Bila aku buka plug, kita dah check pun plug pun okey, api cantik, tak ada masalah. So aku tak rasa datang masalah pada api sebenarnya. Jadi kita pergi ke bahagian minyak pula. So first pertama kita nak check ke bahagian minyak injektor pun. Semua kita kena cabut seat lah. Nak cabut seat ni senang je. Kau cari skru banyak ke tepi ni, kau cabut je semua. Tapi untuk NVAC ni leceh sikit, banyak skru jenis bunga. Kalau ADV banyak klip, kalau NVAC jenis banyak skru. Kau so buka je kepuk kiri dan kanan, then bolehlah cabut kau punya bahagian seat tu. Jadi macam biasa, lepas dah cabut kita letak setempat dekat belakang cover set pun letak kat bakul dah khas lah. Tak bercampur dengan motor lain. Jadi lepas aku dah buka, aku check bahagian injektor, aku cabut injektor and aku try start. Kau perasan hanya 1-2 je pancut sahaja. Sepatutnya dia kena berderet, tak putus-putus bila pancut. Okey tak apa, aku try ambil injektor lain, aku try pula kat motor ni. Kok injektor dia yang problem ke? Bila aku dah pasang injektor lain, bila aku try start, cantik pula pancut dia kan. Okey tapi tak apa, yang penting kita pasang dulu injektor ni, ini kita try start. So bila aku start ternyata boleh
start motor ni boleh terus hidup. So adakah punca datang pada masalah minyak injektor yang tak keluar ni? Korang rasa macam mana? Apa jawapan korang? Jadi memandangkan motor pun dah boleh hidup, benda pertama kita kena update dekat owner lah. Sebenarnya motor ni jujur cakap aku kena running dulu. So bila aku contact owner, aku update apa punca masalah, dah jumpa motor dah boleh hidup, and aku minta izin dekat owner untuk running motor ni, untuk staff aku running lah. Tapi sebelum tu aku biarkan motor ni biar hidup 10 minit. Kok aku nak tunggu sampai mati lagi kot punca daripada yang lain juga. Tapi tak mati-mati, memang nak nakkan cara lain dia, memang aku kena running ke atas jalan highway jugalah. Itu je cara dia lah. Jadi nak running macam biasa kita kena pasang balik, tapi tak semua complete cover set kita pasang lah. Asal untuk pasang, untuk complete dah boleh jalan, dah cukup. So nanti motor ni aku consider sebagai aku nak kena test dulu, nak double confirm. Kalau motor dah betul-betul dah boleh hidup, tak ada masalah lepas running, baru kita serahkan dekat owner. So settle untuk kes motor ni. So untuk korang mana ada masalah motor skuter, kau je boleh je datang mana-mana cawangan Dayah Nagara yang dekat rumah korang. Kalau nak betul-betul fokus untuk skuter, kita dekat Dayah Nagara TTDI lah. Itu yang banyak orang hantar skuter kat sana. Tapi kalau setakat nak survey ada minor problem, kau boleh hantar ke mana-mana cawangan Dayah Nagara pun, diorang pun boleh buat skuter juga pun. Semuanya tak ada masalah pun. So apa-apa boleh je PM kita.